I benda macam ni tak tahulah. Biasanya husband I yang handle ni. Kat mana ni? Kau lah nak ayah. Tak payah. Itu awak nak air lah je. Kalau ada masalah dengan kereta, boleh je kita nak call Pomen dekat TNG e-wallet. Tak. Boleh kita. Ada ke? Macamnya ada lah. Ada. Sekejap sabar. Kita check mana dia. Ya Allah. Okey, pergi sini. Okey. Saya. Lain kali kalau nak jalan jauh, kita kenalah check ladies. Okey. Yelah, nasib baik kita selamat tau. Boleh panggil Pomen rupanya dekat TNG e-wallet ni. Surai. Ada zakat juga. Ya ke? I nak ingatkan husband I lah bayar zakat. Takut dia terlupa. I pun nak remind my husband jugalah. Senang je sekarang kan. Semua kat TNG e-wallet je. Barulah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ladies. Tengah you bawa tak? Alamak.